Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSC Sharsi Channel. Mesti korang banyak bertanya kan, apa bezanya skala-skala ni sebenarnya? Kat depan kita ni ada 3 jenis model MGX RC lah. So kita ada skala 114, 110 dan juga 17. So kat depan korang ni adalah model rally daripada MGX. Okay, so kita bermula dengan skala 114. 114 ni antara yang terkecil lah untuk rally di MGX ni. Ada lampu full set macam abang dia. Dia dah datangkan sistem brushless, boleh pergi sampai 70 km. Next, kita pergi ke abang nombor 2 dia. Ni adalah skala 110 yang paling latest sekali keluar. Korang boleh main daripada 2S sampai 3S. Yang ni sesuai untuk mainkan track lah. Kalau korang nak mainkan track contoh dekat Putra Heights ataupun Bukit Hantu Puchong. Skala orang main adalah skala 110, which is korang boleh tukar-tukar body, no problem, sebab dia dah sediakan barang untuk korang mount body lain. Next, kita ke skala 17. Skala 17 ni dia lebih kepada korang nak main bashing mana-mana lah, buat lawa, ataupun korang nak main dekat on-road atau off-road, tak ada masalah. Korang nak main kat track Kepong pun boleh, tak ada masalah. Yang penting sekali, lampu full set depan belakang. Ni korang boleh main sampai 4S. Apa yang korang boleh tengok lah, of course makin besar dia makin mahal, tapi dia datang dengan durability. Korang punya arm lagi besar, korang punya motor lagi besar, korang boleh upgrade macam-macam lagi. Okay, sebenarnya ketiga-tiga model ni korang boleh dapatkan dalam bentuk Polo ataupun bentuk Citroen. InsyaAllah stok baru akan sampai. Macam biasa, kalau korang nak membeli MGX Rally ni, korang boleh singgah ke message hari ni. Korang boleh juga request untuk postage, dan juga kita ada expeditor untuk korang yang korang nak guna ansuran lah. So, kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.